Assalamualaikum anak-anak muallimah semua. Okey, hari ini muallimah akan mengajar subjek matematik tahun 3. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, mari sama-sama kita baca doa memulakan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Okey. Bagus anak-anak baca doa memulakan pelajaran. Semoga pelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah. Okey, anak-anak boleh keluarkan buku matematik tahun 3, buku teks jilid 1. Okey, dan buka muka surat 2. Okey, topik hari ini kita akan belajar nombor hingga 10,000 dan subtopiknya adalah kenal dan tulis nombor dan juga teroka nombor. Okey. Anak-anak dah buka muka surat 2. Okey, mari kita tengok cara menulis nombor. Okey, cara tulis nombor ada 2 ya anak-anak. Yang pertama adalah dengan angka dan yang kedua adalah dengan perkataan. Okey, ini sangat mudah ya anak-anak. Okey, bila tulis dalam angka, sebelum tu kita mesti kadang-kadang kita selalu tengok dalam perkataan. Macam mana kita nak tahu dalam perkataan tu? Okey, dalam perkataan tu adalah macam ini. Okey, ini adalah nombor dalam perkataan 3,589. Okey, kita nak jadikan di dalam angka. So, kita yang nak paling mudah sekali kita buat perumah untuk nombor 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Sebab ribu. Bila ribu mesti ada 4 angka. Okey, anak-anak mesti ada 4 angka untuk ribu. So, kita baca 3,000. 3,000. Jadi, 3,000, ribu nombor dia mesti ada dekat mula-mula sekali. So, 3. Okey, yang kedua adalah 500. 500 adalah mesti selepas nombor ribu. Nombor ribu. So, 500. Okey, yang ketiga adalah 80. 80 kita letaklah 80. Yang terakhir adalah 9. 9. Okey, so jadilah nombor dalam bentuk angka. Bezakan nombor dalam bentuk angka dan juga dalam perkataan. Okey. Jadi anak-anak semua dah tahu pasal nombor. Macam mana nak tulis nombor dalam angka dan juga perkataan. Dan juga anak-anak dah tahu kalau nombor ribu mesti ada 4 angka. Mesti ada 4 angka. Pandailah anak-anak ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke teroka nombor. Okey, sebenarnya teroka nombor ni sangat senang. Teroka nombor ni anak-anak perlu tahu sebenarnya kita ada 2 jenis nilai. 2 jenis nilai yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah nilai tempat. Okey. Apa tu nilai tempat, muallimah? Okey, nilai tempat adalah jenis nombor tersebut, nilai tersebut. Okey, kalau muallimah bagi kamu nombor 3,507. Okey, 3,507. So, 3 adalah nilai tempat dia adalah ribu. Ribu. So, awak tulislah ribu. Okey, kalau 5, selepas ribu mesti ratus. 5 mestilah dekat tempat ratus. Okey, dan kosong tu adalah dekat tempat puluh dan juga 7 dekat tempat Okey. Okey anak-anak. Lepas tu kita pergi pula pada nilai digit. Okey, nilai digit. Nampak tak? Okey, dia bagi awak nombor 1, 2, 4 dan 7. Okey, 1, 2, 4 dan 7. Nilai tempat. Nilai tempat tu senang je. Nilai tempat adalah ribu, ratus, puluh dan juga sa. Okey, itu awak dah belajar sebenarnya waktu tahun 2. Okey. Nilai digit pula adalah kita guna angka. Okey, contoh. 1 yang pertama ni. Okey, nilai digit dia adalah 1,
dekat tempat nilai tempat dia 1000. Kalau jadikan dia nilai digit, so kita letak 1000. Okey, bila 1000 dia ada 3 kosong. 3 kosong. Sebab dia jadi 1000 lah. Dia jadi macam 1 kosong kosong kosong. Macam tu. Okey, sama juga dengan ratus, puluh dan juga sa. Okey, kalau ratus mesti ada 2 kosong. Kalau 1000 senang je nak ingat nilai tempat. Okey, bila nilai tempat dia 1000, nilai digit dia mesti ada 3 kosong dekat belakang nombor tersebut. Okey, kalau ratus, nilai kosong dia mesti ada 2. Okey, kalau puluh pula, nilai kosong dia mesti satu je kosong dekat tempat puluh tu. Okey? So, bila nak cerakinkan, maksud cerakin adalah kita ceraikan dia. Kita pisahkan nombor tersebut. So, bila kita nak pisahkan, okey, kita tengok sini. Cerakin nilai tempat. Okey, bila cerakin nilai tempat, okey, contoh dia bagi awak nombor berapa? 1, 2, 4, 7. Okey, 1247. So, 1000. Kalau nilai tempat, awak letaklah nombor 1 ni. Lepas nombor 1 ni, lepas awak letak tempat dia apa? Okey, 1000. Okey, 2, nilai tempat dia apa? Ratus. 4, nilai tempat dia puluh. 7, nilai tempat dia sa. Okey, kalau cerakin nilai digit pula. Okey, 1, awak tulis balik nombor 1 ni. Pasal awak letaklah 3 kosong dekat belakang 1 tu. Sebab bila 1000 mesti ada berapa kosong tadi maklumat cakap? 3 kosong. Okey, sama juga dengan 200. Okey, 2, nombor 2 ni. Okey, belakang dia mesti ada 2 kosong. Sama juga dengan 10 dan juga 7. 40 dan juga 7. Boleh faham ni anak-anak? Okey. Kalau kita nak lebih faham, jom kita pergi cuba jawab soalan yang ada dekat dalam buku teks ni. Okey. Kita tengok nombor soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dulu. Okey. Dia bagi kat anak-anak nombor 2917. Okey. Nilai tempat 9 ya. Okey, apa yang maklumat cakap tadi? Nilai tempat mesti ada perkataan ribu, ratus, puluh dan juga sa. Okey, so nilai tempat 9 ialah kita tengok balik nombor ni tadi. Okey, dia dekat yang ketiga. So yang ketiga tu selepas 1000. 1000 tu adalah ratus. So nilai tempat 9 ialah ratus. Okey, pandai. Okey. Nilai digit 2 ialah, okey, bila dia kata nilai digit, kita mesti tulis dalam angka. Okey, nilai digit 2 ialah, okey, cuba tengok balik. 2. 2 dekat tempat depan sekali. So, dia adalah 2, tulis 2. So, kita sebut dia sebagai 2000. So, letaklah 1, maaf. Okey, 2, 0, 0, 0. Okey. Sebab 2000, so ada 3 kosong selepas nombor 2 tersebut. Okey, sama juga dengan digit 7 berada di tempat sa sebab dia akhir sekali. Okey. Sama juga digit apa berada di tempat puluh dan bernilai apa. So, digit berapa yang tak ada lagi? So, digit 1. Dia memang berada di tempat puluh. Okey, yang kedua akhir tu kan. Selepas 9 tu. So, dia ada dekat tempat puluh. So, dan bernilai berapa? Kita tulis nilai digit dia. Nilai digit dia berapa? 10. Okey. Okey. Kita pergi pula pada... Okey. Padam dulu. Okey, kita pergi pula pada soalan nombor 3. Okey. Mukadimah ambil yang B. Okey, yang B. Ramai ni yang confuse yang B ni. Okey, dia bagi 9019. Tapi dia bagi jawapan 10. Sepatutnya bukan 1000 dulu ke? Tapi kenapa dia letak 10? Okey, sama je anak-anak. Tak kisah. Kalau macam dia suruh ceraikan, kita tak kisah pun. Boleh je kalau tak ikut turutan. Okey, faham? So, kalau dia letak 10 dulu, okey, awak ikutlah. Awak nak letak mana pula lepas tu. Contoh, awak nak ambil yang 9 yang akhir sekali. So, tambah 9 sa.
Okey, lepas tu awak teruskanlah. Lagi satu 9 apa? Yang depan sekali tu 9 apa? 9,000. So, kosong tu awak letaklah kosong dekat tempat kosong ratus. Okey, pandai. Sama juga dengan yang D tu. D pun dia suruh ceraikan. Tapi ceraikan dalam bentuk apa? Nilai digit. Okey, kalau nilai digit. Tapi Mualimah, dia letak 7,000 tu kat tengah-tengah. Sepatutnya 7,000 tu, 70,000 tu dekat awal sekali. Tapi kenapa letak tengah? Tak apa, macam Mualimah kata tadi, tak kisah pun kalau dia tak ikut turutan. Okey, kalau dia suruh ceraikan tu tak apa, tak kisah. Dia tak ikut turutan. Dia saja nak kelirukan awak. Dia nak tengok awak bijak ke tak. Jadi anak-anak semua bijak kan? So, kita buatlah. Okey, dia dah bagi 7,000. Nombor apa lagi yang tak ada? Okey, 2 dengan 3. Betul tak? Jadi, kotak pertama. Okey, rasa-rasa awak nak letak nombor berapa? Mualimah, saya nak letak nombor 3 lah yang awal tu. Boleh je. So, buatlah 3. 3 tu ada nilai digit dia berapa? Dia dekat tempat ni. Dia selepas. Okey, kalau 7 tu 7,000. 2 tu mesti ada 2 kosong kan? So, 3 ada satulah kosong. Okey. So, yang kotak yang terakhir ni kita letaklah 2, 0, 0. Pandailah anak Mualimah. Okey. Sekarang kita dah habis belajar tentang tulis nombor dan juga teroka nombor. So, anak-anak, Mualimah nak anak-anak buka buku aktiviti. Okey, buku aktiviti semua anak-anak ada buku aktiviti tahun 3. Jadi Mualimah nak anak-anak semua buat muka surat 1. Okey, 1 sehingga muka surat 5. Muka surat 1 sehingga muka surat 5. Okey. Okey, anak-anak boleh rujuk pada buku teks dan juga anak-anak boleh rujuk pada video yang Mualimah bagi ni. Okey. So, anak-anak boleh menjawab dengan mudah. Mualimah doakan anak-anak dipermudahkan untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti dan dipermudahkan untuk mempelajari subjek ni. Sangat mudah ya anak-anak. Seronok sangat kalau belajar subjek matematik. Okey. So, kita akan jumpa dalam episod akan datang. Episod bukan. Kita akan jumpa dalam subtopik yang akan datang iaitu banding nombor. Jadi anak-anak kena tunggu video Mualimah dekat YouTube. Okey? Okey, so selamat menjawab muka surat 1 hingga 5 dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, anak-anak boleh menjawab dan nanti hantar je kat Mualimah macam biasa. Okey? Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.